Soalan seterusnya, pok dara saya mati, tak ada anak. Lepas tu boleh tak saya ambil 300 ya? Awak kira awak gitu gini. Lepas tu duit-duit tu saya bagi ke adik-beradik saya. Orang lain ada lagi, tapi saya tak berilah. Berat nanamu ni. Harta mesti bagi kepada waris. Waris ni orang yang boleh makan harta dia. Walaupun dia tak ada anak, dia ada adik-beradik, dia ada ibu bapa contohnya. Faham? Kena bagi waris, jangan main ambil itu. Dah kata ambil guna buat urusan tu boleh ambil. Contohnya urus mayat, urus nak pergi panggil, nak pergi ambil mayat. Contohnya mayat ada dengung nak pergi ambil, tak ada orang nak pergi ambil, pergi dengan kereta dia. Nak minyak 30. 30 tu boleh ambil. Mari 30 tu baru bagi saka. Nak. Soalan seterusnya. Masa nak mayang sunat qabliyah garik, tapi salah niat sunat isya atau niat lain, perlu tak teruskan atau start semula solat sunat tersebut? Jadi kalau kita salah niat, tak kena pada ta'yin dan tidak sah solat yang kita niatkan itu pada waktu itu, maka jadilah solat itu sunat biasa. Nah, sunat mutlak. Tak payah batal dah. Tapi kalau boleh jadi pada sunat-sunat lain, dia boleh jadi sunat lain. Nah, contohnya dia semayang sunat qabliyah ba'diyah isya, mayang dah dia bangun tengah malam mayang tahajud. Patutnya niat mayang tahajud, dia pergi niat mayang ba'diyah isya juga. Nah, maka jadi solat tahajud. Kerana pada waktu itu menerimanya solat tahajud. Soalan seterusnya,